Kan orang duk label kita ekstrim. Dalam masa yang sama dituduh kita liberal. Dalam kuliah yang lepas saya duk sebut. Ekstrim dengan liberal ni, timur dengan barat, utara dengan selatan. Ekstrim ni ketat, liberal ni longgar. Mana boleh pakai seluar longgar dan ketat dalam masa yang sama? Baik. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali datang ke negeri Perlis. Pertama kali datang ke perkampungan sunnah. Alhamdulillah. Kali ini kita berada pada perkampungan sunnah kali yang ke-10. PSX 2025. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedekat Perlis, Jabatan Mufti Perlis. Mufti Perlis sendiri menganjurkan perkampungan sunnah. Konsisten. Kehadiran itu ramai, Alhamdulillah. Cuma mungkin ada di kalangan yang baru sampai macam terkejut. Sebab biasanya diberitakan Perlis tidak berkunut. Rupanya sampai-sampai kat Perlis, 5 waktu dia berkunut. Kan? Ada orang kata Perlis tak ada kunut. Sekali dia datang Perlis, 5 waktu. Tiap-tiap waktu ada kunut. Kunut yang kita adakan ini bukanlah kunut yang berterusan. Kita adakan kunut ni namanya kunut nazilah. Ini bagi siapa yang ada keliru sikit sebab ada yang bertanya. Dia kata macam kenapa ada kunut ni kan? Kunut ni dipanggil kunut nazilah. Kenapa kita adakan kunut nazilah? Kerana kunut nazilah ini kita adakan bersempena dengan peristiwa di Gaza yang sedang berlaku. Di mana saudara-saudara kita di Gaza sedang dihentam, sedang digasak, sedang diganyang oleh Israel. Oleh kerana itulah kita adakan kunut nazilah, mengambil daripada sunnah Nabi SAW. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah berkunut nazilah, mendoakan supaya Allah Azza wa Jalla mengambil tindakan kepada kaum Ri'il dan Zakwan. Nabi mengadakan kunut nazilah, cuma tidak berterusan. Adapun kunut fajar, kunut yang diadakan sewaktu solat subuh, kita mengiktiraf terdapatnya pandangan yang berbeza dalam kalangan ulama kerana riwayat yang datang dalam masalah ini berbeza-beza. Mazhab Syafi'i menerima kunut subuh, begitu juga dengan mazhab Malik. Tetapi mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi tidak menerima. Mereka mengatakan hanya kunut nazilah sahaja yang dilakukan tetapi tidak berterusan. Kita mengiktiraf itu ialah khilaf yang mu'tabar, tetapi kita memilih fatwa Perlis, memilih pandangan untuk tidak berkunut subuh. Tetapi kalau kami pergi ke negeri Selangor, negeri Perak, semayang di belakang imam yang kunut subuh, kita akan kunut subuh. Jadi Alhamdulillah, tidak benar dakwaan yang mengatakan Perlis ini satu aliran yang ekstrim, satu aliran yang suka menghukum. Kita berlapang dada. Siapa datang di sini boleh lihat perbezaan pandangan berlaku dan kita raikan. Walaupun mungkin kita sesuatu keadaan nampak macam sedikit tegang dalam perbahasan ilmu, tetapi tidaklah sampai kepada memutuskan ukhuwah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkampungan sunnah kali ini kita mengambil tema mengangkat kebijaksanaan, membenam ataupun meruntuhkan kedangkalan. Inilah salah satu daripada tujuan kenapa Nabi SAW diutuskan di atas muka bumi ini. Ketika Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan surah yang pertama ataupun ayat yang pertama yang turun kepada Nabi SAW itu ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Kerana membaca itulah salah satu daripada metod untuk menjadi bijaksana. Seseorang yang tidak membaca, seseorang yang tidak mahu untuk menjadikan dirinya mendapat maklumat daripada pembacaannya, maka otaknya itu akan menjadi lemah. Islam ialah agama
yang suruh kita menggalakkan kita untuk mencari ilmu. Kenapa Islam suruh kita cari ilmu? Kerana dalam mencari ilmu itu kita akan mencapai satu kekuatan pada akal fikiran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah." Atau kama qala. Sesiapa yang merentas sebuah jalan untuk mencari ilmu di dalam jalan itu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusannya, mudahkan jalannya untuk pergi ke syurga. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla muliakan insan ini. Salah satunya kerana wujudnya akal yang ada pada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan badan manusia ni tak sama macam haiwan. Haiwan kepalanya selaras dengan kemaluannya. Manusia Allah Ta'ala jadikan jalannya tegak. Anatominya, akal ataupun otak berada di atas. Sebagai satu pengiktirafan, ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan boleh berfikir. Oleh kerana akal itu boleh berfikir, maka akal itu mesti diberikan dengan maklumat yang benar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak isyaratkan, liqaumi yatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Allah Ta'ala kecam kepada golongan yang tidak mahu menggunakan akal fikiran dan penilaian logik fizik, logik dan analisa. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mencela golongan-golongan Quraisy yang terus berada di atas jalan syirik, sedangkan jalan syirik itu telah terbukti adalah jalan yang tidak bijak. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mahu mentauhidkan Allah, ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan ni, tengok ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Begitu banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh kita tadabbur, menggunakan akal fikiran, menilai, memerhati, menyemak, menganalisa. Tapi ada di kalangan manusia yang menutup pintu jiwanya, menutup kemampuan akalnya. Lalu Allah Ta'ala kata kepada golongan ini, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan itu ada banyak perintah untuk kamu menggunakan akal fikiran kamu yang sejahtera itu. Fitrah kamu yang bersih. Ikut, fikir. Tapi mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami nak ikut apa yang kami nampak nenek moyang kami duk buat. Sedangkan Allah Ta'ala kata, sedangkan nenek moyang mereka itu tidaklah dapat memikirkan sesuatu dan tidak juga diberikan hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita melihat dalam sejarah gerakan-gerakan yang dinamakan sebagai penentang kepada gerakan Islam. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk memastikan manusia tidak berfikir dan tidak mahu, dan akhirnya tidak mahu untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cara mereka guna. Mereka guna dengan cara kekerasan, siksaan demi siksaan dilakukan, tetapi tidak berjaya. Mereka guna labeling. Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh tukang sihir. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Tapi bagi orang yang bijak dan cerdik, orang yang mampu untuk menganalisa segala labelan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tahu labeling ini yang diberikan oleh orang-orang Quraisy ini adalah sesuatu yang mengarut. Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai tukang sihir. Dalam masa yang sama Nabi digelar sebagai majnun, orang gila. Tuan-tuan,
dan perempuan. Gelaran ni dia tak boleh jalan sekali. Tapi gelaran ni lah yang jalan sekali dalam sirah. Nabi itulah pada masa yang sama digelar tukang sihir, Nabi tu juga dalam masa yang sama digelar orang gila. Tukang sihir perlu jampi tak nak buat sihir? Tukang sihir perlu faham tak arahan orang yang nak menggunakan khidmat sihir dia? Orang gila boleh faham arahan? Orang gila boleh baca, boleh hafal mentera, serapah. Jadi sebab itu kita kata, labeling ni labeling yang tak boleh jalan serentak. Kan orang duk label kita ekstrim. Dalam masa yang sama dituduh kita liberal. Dalam kuliah yang lepas saya duk sebut. Ekstrim dengan liberal ni, timur dengan barat, utara dengan selatan. Ekstrim ni ketat, liberal ni longgar. Mana boleh pakai seluar longgar dan ketat dalam masa yang sama? Kita pergi nak beli seluar, test dekat fitting room, keluar-keluar, salesman tanya, macam mana? Okey tuan? Tak okey lah. Besar ke? Besar dan kecil. Dia pun pening. Ada tak bila kita dapat statement yang macam tu, kita kata, Masya Allah, makrifat betul. Ataupun hakikat betul kan? Tuan belajar tarikat mana? Tapi itulah yang dilakukan. Kerana apabila manusia itu kalah hujah, mereka akan guna pelbagai senjata untuk meruntuhkan reputasi.